Hai, have a nice day. Siap untuk final measurement di banting. Jadi untuk projek kitchen kali ni, customer buat concrete tabletop. So ni ukuran untuk bahagian kitchen dia lah. Jadi kita akan rush untuk pemasangan sebelum hari raya untuk kitchen cabinet dekat banting ni. So untuk kitchen cabinet kali ni, customer buat concrete tabletop, di mana dia punya depth dia agak berbeza. Dia punya depth dia, kedalaman dia ialah 650mm lah. Dia agak besar dan dia over daripada standard. Kenapa macam tu? Sebab dia punya dapur masak dia ni agak lebar lah, ataupun kedalaman dia agak dalam lah. That's why customer buat depth untuk concrete dia 650 ke dalam dia. Jadi untuk anda yang beli dapur masak yang besar macam ni, anda nak kena buat anda punya depth untuk concrete tabletop anda ialah 650. Yang kedua pula adalah untuk anda yang buat concrete tabletop, make sure anda buat pattern concrete yang mana hujung dia macam ni. Okay, tidak terkeluar, tidak ke depan sangat. Dia hanya offset dekat bahagian bawah sajalah. So kalau offset dekat bawah saja, so pintu dia akan selaras dengan bahagian depan concrete untuk tabletop ni. Jadi untuk anda yang nak buat kitchen cabinet ataupun buat renovation bahagian dapur, ingat make sure dapatkan consultation terlebih dahulu supaya anda punya renovation tu berjalan dengan lancar dan anda dapat avoid daripada major mistake. Dan ingat untuk dapatkan consultation, anda boleh contact mana-mana sahaja wakil vendor kitchen yang berdekatan dengan anda, ataupun anda boleh contact saya. Itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.